Nah awak solat lah. Saya keluar dulu Awak tak jadi makmum saya? Saya cuti solat. Alah, kenapa cuti solat sekarang? Awak kenapa ni? Tak adalah. Kalau saya tahu, kita batalkan nikah kita hari lain. Baik saya ikut Umi balik KL. Nak ikut Umi balik KL. Sila. Ha? Pergi. Nak pergi sangat pergi. Pergi. Cantiknya. Awak ni, kalau saya korek biji mata tu tahulah. Tengok depan lah. Awak boleh korek mata saya. Tapi awak tak boleh korek hati saya daripada hati awak, sayang. Ni kita nak pergi beli apa ni? Deodorant saya dah habis. Saya malas nak beli baru sebenarnya. Tapi itulah, ada orang tu suka tidur bawah ketiak kita. Kesianlah kat dia. Ketiak kita kan busuk. Ya awak ni kan. Tak payah nak ngusik saya boleh tak? Dian cari abang sebab dia nak ucapkan tahniah dan selamat pengantin baru. Sorry, Dian tak dapat datang hari tu. Sampai hati dia tak datang. Abang Ri sedih tau. Abang ni sedih? Abang ni sedih Dian tak ada? Mestilah sedih. Dian kan adik Abang Riz. Adik sendiri tak ada masa majlis bahagia abang dia. Mestilah sedih kan? Abang pindah kondo ke abang stay duduk dengan Maklum? Dengan maklum. Sekarang ni Abang Riz dengan Kak Mara PJJ tau. Oh, PJJ?